Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, so ada request lah untuk ada cikgu ada masalah untuk dapatkan data Moist. Jadi dia tak nak guna data Moist. Jadi macam mana cara kalau kita tak nak guna data Moist dalam sistem IPKS yang baru ni lah 2026. Okay, so cara dia adalah cikgu buka AppSheet ni. Okay, view data source. Okay, lepas tu dia akan buka macam ni lah. Okay, so kita ada AppDM, kita ada data induk. Okey, kita pergi pada data induk. Okey, cikgu select nombor KP, nama, jantina ni semua select sampai ujung. Cikgu copy. Okey. Lepas tu cikgu klik kanan balik semula, paste special value only. Okey, dengan cara ni cikgu dah tak boleh guna data daripada Moist. That means cikgu kena update manual apa-apa perubahan kelas ke maknanya dalam ni je. Cikgu kena buat manual lah. Nak isi nama, nombor ni semua manual. Maknanya jantina kelas, nama kelas kena isi manual. Update sendiri dalam ni. Okay. Itu cara kalau kita tak nak guna data Moist. Okay. Semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.